part 2 dalam proses tearing it down. Okey, aku tengah keringkan air, bring it down. Pokok-pokok aku pindahkan ke sini sementara. Dalamnya separuh. Ikan pun ada ni. Dia ada duduk dalam ni sementara 2-3 minggu. Dalam baldi ni pun ada, dalam baldi ni pun ada pokok-pokok. Kita biar dekat dalam ni 2-3 minggu. Tengok macam ni. Sekarang aku terus set up. Tengok macam ni. Soil aku simpan sini lah. Aku guna balik. Aku tak buang. Aku guna balik. Batu-batu dia aku dah cuci dengan air klorok. Rendam air klorok dalam 10 minit bagi dia bersih. Tak adalah bersih sangat, cuma alga-alga tu dah tak ada, dah mati lah. Okey, siap cuci. Kita set up semula. Bakteria jangan lupa letak. Siap set up. Dah siap set up. Jadi macam mana rupa akhir dia nanti kita tunggu part 3 lah. Part 3 ini dia masih keladak lagi. Dah clear nanti, dah cantik, aku tunjuk.